Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama anda, wartawan TV PSS, Muhammad Zahim Wafri dari studio AIS Anjung Ilmu Studio. Hari ini, tanggal 10 Januari tahun 2026, SMK Bandar Baru Sentul telah mengadakan program orientasi murid tingkatan 1. Mari kita saksikan aktiviti yang dijalankan. Orientasi murid tingkatan 1 dengan yang penuh terhadap program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Di sekolah bagi sokongan. Mesyuarat Agung PIDG kita menerima Hari Raya Merentas Desa Kejohanan Sukan dan Olahraga Sekolah, Hari Keusahawanan, Gotong Royong Perdana Agungan Alam Persekolahan Menengah. Geografi dan Islam tingkat modal, kemudian strategi. Selaras dengan tingkat kemudian atas pendidikan 1995. Anak saya pergi jadi penonton semasa Satu murid satu dan satu murid dua.